Saya ingin merakamkan ucapan tahniah, setinggi-tinggi tahniah kepada Majlis Bandaraya Al-Ustaz, terutama sekali kepimpinan Datuk Bandak kita lah, Datuk Abdul Ghaffar, atas inisiatif penukaran bendera pada hari ini, menunjukkan bahawa bendera ni ialah panji yang perlu kita hormati dan memastikan ia berada dalam keadaan yang sempurna sebahagian daripada urusan kita. Dan Alhamdulillah, kesempurnaan dia bukan sahaja dari segi bersih, tapi kita nak dia tak lusuh, dia tak koyak dan tak cacat, kerana ia merupakan panji-panji yang perlu dihormati oleh semua orang, dan ini juga merupakan sebahagian daripada mercu tanda negeri kita. Penglibatan pendidikan pada hari ini juga sangat baik dan cemerlang. Saya nak ucap tahniah jugalah kepada 10 buah sekolah rendah, termasuk pancaragam daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma yang turut menjayakan majlis pada pagi ini, dan insya-Allah anak-anak ini akan dapat sesuatu. Sebenarnya ini ialah satu pengalaman dan mereka juga boleh membina jati diri dan sama-sama jaga bukan sekadar bendera, malah negeri kita, negara kita. Dan ini memberi pendidikan di luar daripada bilik darjah, tetapi anak-anak kita tetap terdidik untuk menjadi warga negara baik, bukan sahaja di negara Malaysia, di negeri Kedah, di Bandaraya Al-Ustaz, insya-Allah. Dan amalan ini kita akan jadikan amalan di semua sekolah di Kedah, insya-Allah. Terima kasih banyak. Tahniah Majlis Bandaraya Al-Ustaz.